kita dah siap kahwin ataupun cantuman mata tunas lah bahasa standard. Kat sini kita panggil kahwin je. Okey. Okey ni tuan-tuan. Yang saya buat. Kalau untuk musim terkujuh, tuan-tuan buat lokang lah pari kat tepi. Okey. Sebab sekarang dah hadap musim hujan. Okey, yang ni silap lah tadi. Saya bubuh bakar special sikit yang ni. Kita bubuh gingerit. Ni bakar rare lah, jarang pekebun ada. Tapi kemungkinan tak lama lagi lah akan meletup lah dalam mungkin 2-3 tahun lagi. Sebab owner, anak asal owner bakar ni dia dah commercialize kan dekat Pahang sana. Ni pun mujur ada orang jeli ambil simpan lah bakar ni. Dia bakar rare-rare, bakar pelik ni tuan-tuan jangan simpan lah. Bagi orang lain tanam, sebab kita takut satu masa tempat kita ni ada bencana alam apa, pokok tu mati. Contohnya macam Kelantan lah 10 tahun lepas, banjir 2014 lah, banjir besar. Jadi peratus pokok durian mati tu ikut kajian UMK lah saya baca. Tak silap saya hampir 20 ke 30% lah daripada jumlah pokok durian di lembangan sungai, sepanjang lembangan sungai di Kelantan ni mati. Sayanglah tuan-tuan. Sebab yang bagusnya Malaysia ni dia kita punya jabatan, agensi ataupun pekebun ni dia orang cuba bangunkan ataupun memperkenalkan, membangunlah apa bakar-bakar baru yang elok untuk dimakan. Okey, alright, saya kena laju sikit. Nak ada janji dengan orang.